kita tak mantau anak buah kita. Maka kita boleh diambil tindakan di bawah peraturan 3C1 dan 3C2. Tahu tak apa dia 3C1, 3C2? Tak dia tak tahu kan. Tapi saya percaya Puan Tengku ni sahabat saya daripada mula saya bekerja. Dia duduk pejabat sebelah bilik saya. Dia mesti arif 3C1, 3C2 apa. Tapi saya pernah tanya Puan Tengku, pegawai kanan tau, bila sebut 3C1, 3C2, dia tak tahu apa tu. Dan saya yakin kalau pengarah-pengarah negeri patutnya tahulah. Sebab pengarah-pengarah negeri ini merupakan apa, Puan Tengku, pengurusi lembaga tata tertib kumpulan sokongan nombor 2 yang tak ada kuasa buang kerja. So 3C1, 3C2 ini merujuk kepada Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993, iaitu PUA 395. Apa dia? Ini berkenaan dengan penyeliaan. Yang lebih kurang maksud dia 3C1 iaitu seorang pegawai bertanggungjawab untuk menjaga tata kelakuan pegawai bawahannya. Maknanya dia sebut pegawai tadi, dia tak kata seorang pengarah, Puan Azli. Tak sebut seorang pengarah, dia sebut seorang pegawai. Bila sebut pegawai, semualah. Tapi pegawai yang macam mana, Puan Fiza? Yang ada pegawai bawahan. Seorang pegawai bertanggungjawab menjaga tata kelakuan pegawai bawahannya. Puan Fiza ada pegawai bawahan tak? Yang you sokong cuti dia ataupun lulus cuti dia, yang Puan buat penilaian apa dia panggil tu, my performance kalau dulu tu, LNPT, betul? Ada kan? So kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So 3C1 pun Puan Hafizah termasuk. Puan Syawal, tahniah jadi pengarah ADK Negeri Melaka. Satu tugas yang berat.